Ada mata-mata yang mengintai dan juga memperlakukan berbagai trik. Hai semua, apa khabar? Kita kini menghampiri hujung tahun. Sudah pastinya, menjelang hujung tahun ada berbagai jualan hujung tahun yang ditawarkan oleh peniaga kepada kita masyarakat. Namun begitu, dalam seronok kita berbelanja, sama ada secara fizikal ataupun online, tetapi haruslah kita ingat kerana ada mata-mata yang mengintai dan juga memperlakukan berbagai trik untuk kita dijadikan mangsa oleh skamer seperti kedal akaun. Kedal akaun. Apa itu kedal akaun? Dalam bahasa yang mudahnya, ada pihak yang tak bertanggungjawab ataupun pihak tertentu menggunakan akaun bank kita untuk tujuan yang tanpa kita ketahui, seperti menggunakan akaun bank kita untuk perpindahan wang dalam jumlah yang tertentu ataupun menawarkan pekerjaan kepada kita, dan pihak terbabit memohon kita membuka akaun bank, meminta nombor akaun tersebut dan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Bila polis dijaki, siapa yang kena? Tentunya anda. Ramai pembeli secara online terkena scam, seperti barang yang tidak sampai ataupun yang diorder lain yang dapat lain. Panduan pada pembeli online: pastikan kita semak review dalam ruang komen untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, atau kita bandingkan sama ada harga yang tidak masuk akal, ataupun pastikan akaun bank peniaga sama dengan nama syarikat. Semak sebelum sesal. Kalau nak cari rezeki, carilah betul-betul. Jangan gandakan akaun kita. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan jadi mangsa. Jangan jadi kedal akaun.